Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita dalam Foodie Fendi Channel. Episod kali ni kami berada di Ampang. Ni dia, di Ikan Bakar Ampang. Siapa sangka dekat kota tengah town ni, dekat Jalan Ampang ni ada ikan bakar. Jom kita tengok lagu mana ikan kat sini. Nampak tu, berlonggok-longgok. Ada ikan siakap, ada jenahak, ada merah. Ni jenahak. Tu dia, ada ikan merah juga. Ada ikan bawal emas. Favorite saya. Macam biasalah, kita ambil lah ikan sebelah lah. Sebab favorite saya ikan sebelah ni, ikan sebelah. Tu dia. Ikan sebelah, bakar sambai. Memang ngam. Okey, ada apa ni? Udang juga, ada sotong juga. Kalau nak, kita boleh pilih. Ambil sikit lah. Buat rasa-rasa kan. Nak ke tak nak? Sebab saya ada order lain ni. Kan? Nak ambil udang? Kita ambil Ambil lala. Ada udang juga Siapa makan udang boleh ambil udang kat sini. Tiger prawn dia. Lepas tu ada juga sotong Sotong. Mari kita tunjuk sotong dah. Wow. Tu dia. Itu sotong dia. Tapi target saya nak makan ikan bakar hari ni. Orang kata melepaskan kerinduan. Kami tadi ada nak pergi buat benda lain, tapi hujan. Terlalu kot sini. Kita sekali jalan lah. Mari kita ambil dia punya apa ni? Lala. Okey, lala ni untuk satu bakui ni dia RM20. Siap masak. Ikut sekolah nak buat apa ni, kamyong ke kan, nak masak garlic ke pun boleh. Boleh lah, cukup lah sebab kita dah order lain. Tak cukup kita tambah. Ya, boleh timbang. Lala saya nak masak kampiong. Okey. Ikan tadi sedap buat apa ikan? Bakar sambal. Sekilo dah ni kan? 800 je. Alah, tak sampai sekilo. Okey, tak apa, boleh. Itu je sebab tadi saya dah order dah. Lain dah order. Dah order dah. Okey, baik. Terima kasih Okey. Kita tengok dia bakar sekarang. Alright, inilah dia hidangan yang ada di sini. Memang puas hati lah. Nak rasa dia punya sup dulu. Sebab apa? Ni macam lebih kurang starter lah juga kan. Sup ni dengan dia punya roti tu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Weh. Ni dia punya sup ni rasa macam sup mamak sikit. Ada rasa rempah dah tu, lemak dia. Dia bagi baget kat kita. Mini baget lah. Untuk apa, macam starter ni okey lah. Cecah dengan roti pula, kena ke. Siapa pernah makan sup mamak yang pekat-pekat tu, sama. Alhamdulillah. Ada rasa. Dan tadi saya ada ambil ikan bakar. Ada apa ni? Ambil ikan sebelah. Ni ada ikan sebelah dibakar sambai. Kalau kita tengok dia bakar guna arang tadi. Tu nampak tu. Favorite juga ikan bakar, ikan sebelah ni sebenarnya. Ke tangan ngada. Panas lagi. Isi dia putih melepak. Lepas tu ada rasa manis-manis dekat ikan tu.
Dia sangat segar, ikan yang segar. Pandai lah dia letak dekat ais, bukannya dia letak orang kata dalam peti sejuk macam tu. Orang pilih tu dia frozen kan tak elok lah. Orang kata ikan bakar ni dia kena letak dekat ais nak kekalkan dia punya kesegaran isi ikan tu. Baik ah. Saya suka ikan sebelah ni sebab apa, isi dia ni sedap. Lepas tu ada lemak-lemak manis dia. Buat goreng pun sedap juga. Kan, dengan sambal dia ni pedas-pedas, ada serai. Dia macam apa? Nak rasa macam sambal-sambal serai pun ada juga. Kita kenal dengan nasi dia apa. Sedap. Tak sangka saya di Ampang ada ikan bakar yang sedap macam ni. Customer mula sampai. Kita nak rasa dia punya lala kamhyong. Ni lala kamhyong. Kalau bawa anak saya, mesti dia suka lala kamhyong ni. Tidak terlampau pedas. Terasa dia punya apa tu, perasa kamhyong dia tu, rasa cili kering juga, rasa-rasa rempah sikit. Ada daun apa ni, daun kari juga. Kari kita ambil sebakul tu RM20, buat berlambak. Jadi okey. Kalau tadi kita ambil ikan, kita tak cicah yang asam dia kan, kita cicah dia punya yang asam. Siapa nak menjaga buat air asam macam ni? Ni air asam memang air asam nenek-nenek aku memang duk buat. Tok kita memang resipi ni. Terasa baik asam macam ni selalu duk makan apa tau dekat ikan kembung. Rasa ikan kembung bakar. Bawa kat puasa dulu. Sedap. Tak nak asal dengan dia punya apa? Cili kicap pula. Ni berdengung sikit. Ni dia garlic, kailan garlic. Dia kalau ni orang panggil combo kailan. Combo kailan ni selalu kedai-kedai Cina dia buat macam combo kailan ni, dia letak garlic yang digoreng, dia letak atas tu sekali. Kan? Selalu kita duk kailan ikan masin, kita kena combo kailan ataupun kailan garlic ni. Memang dia lain macam sikit. Nampak rupa tak dah, dia susun cantik dia tu. Pandai dia apa ni, masak untuk kekalkan kesegaran dekat kailan tu. Tak layu. Ada level lah makanan kat sini. Malah Ampang kan, tak boleh masak sebarang-sebarangan nak menjaga kat sini. Tapi betul esok dia memang sedap. Confused. Duduk kat kedai mawar ke duduk kat kedai ikan bakar? Tapi ni ikan bakar Ampang ni memang ramai dah orang sampai. Ramai dah, artis-artis dah ramai sampai dah. Kalau kita tengok mereka duduk sign kat dinding, Datuk Vida pun main, Cik B pun main. Mungkin kawan-kawan mereka lah kan, duk recommend, duk suggest main makan kat sini. Tengok macam orang kata tempat ni besar, luas, nak bawa kawan-kawan main makan pun memang kena kan. Lepas tu parking pun senang, depan kedai memang luas gila. Booking main makan ramai-ramai dengan family, dengan kawan-kawan semua. Ikan bakar dia tidak mengecewakan, sedap.
Alhamdulillah, ikan bakar dekat sini memang sedap. Lain daripada tempat lain selalu kita duk makan yang Melayu punya style ni, dia macam Chinese punya style sikit. Okey, dibuka setiap hari daripada pukul 5 petang sampai 12 tengah malam. Jemputlah datang beramai-ramai dekat Ikan Bakar Ampang. Jangan lupa dapatkan baju Foodie Fendi, klik link di ruang description. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.